Bos dah tuma masuk dia sikit dah. Assalamualaikum. Gini kita melewat udah cicak bos telur dah. Lagu ni dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat tu lagu mana. Belum nak kita tengok jangan lupa tekan like, tekan share tak dah. Mula-mula kita potong halia sikit masuk dah. Kita cicir-cicir halia wilayah molek dah. Agak boleh dah kan kita sipir boleh pinggir dulu dah. Lepas tu bawang putih dah. Katak bawang putih le 4-5 neti dah. Lepas tu kita cicir bawang putih wilayah sikit dah. Cicir gigi dah, we tahu laik dah. Agak boleh dah ke? Kita sipir boleh pinggir taruh dulu dah. Lepas tu bawang merah ni kita potong di 4 segi dah. Lepas tu potong terus masak ataupun tomato dah. Kita potong di 4 segi juga dah, 4 segi helih-helih dah. Lepas tu lada merah dah, cili api merah dah, potong di panjang-panjang helih-helih dah. Ni bagi hak kita potong boleh pinggir saat ni dah. Lepas tu udah kita nak buat dah, jangan lupa dah. Lepas tu mai tengok udah cicak bertelur style cong kon tak mahan. Cara buat tu lagu mana dah. Mula-mula kita buh minyak masuk sikit dah. Lepas tu tunggu minyak panas dulu dah. Lepas tu kita buh bawang putih dengan halia kita cicir saat ni masuk. Kita tumis dulu, naik bahu dulu sikit dah. Agak boleh dah ke kita buh udah saat ni kita jadi masuk. Lepas tu kita goreng udang dulu dah, goreng we atau udang tu merah dulu dah. Mudah-mudahan we kata masaklah sikit dah. Jangan masak sangat dah. Agak boleh dah kan kita buh cicak hitam masuk sikit dah. Lepas tu kita goreng we atau udang tu gelombok dengan cicak hitam molek dulu dah. Lepas pion nampak video ni jangan lupa lah tolong tekan like, tekan share, tekan tiktok kita tak dah. Lepas tu buh terus masak lah itu bawang merah lada dah buh masuk. Lepas tu kita buat sot hoi ataupun sot cireh dah dalam sudu. Lepas tu sot cili dalam sudu juga dah. Lepas tu sakai kita bakar dalam 2 sudu dah. Sakai ni gula lah. Lepas tu becing aji lah dah sikit dia. Lepas tu cicak dalam 2 sudu kita bakar dah. Lepas tu jangan lupa ni cicak pukau thong oleh sia dah. Cak-cak dia sikit dah. Lepas tu kita buat si udam ataupun cicak hitam lek sia dah. Cicak hitam tadi tu kita bakar cicak gajah dia oleh malai dia. Tapi hok ni oleh sia dah, kita campur-campur dia sikit dah. Kalau tak ada tak payah buh tak apa. Pakai cicak gajah tu tak apa dah. Situ goreng bi kakah ni gelomok molek dulu dah. Menu kita buat sosa tak payah li, boleh buat tuguk dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak lu tengok rasa lah mana cukup rogi dengan kita nak dah. Kalau agak tu rasa sedap dah ke ni. Kita katak telur buh ni kita bakar dalam stek telur dah. Lepas tu kita kucar wit telur ni hancur molek udah belum kita nak buh dah. Agak boleh dah kan kita kokok buh masuk dah. Tika buh ni moleknya kucar wit gelomok molek dah. Memang buat pakpong kari tu lah. Lepas bertelur itu goreng telur tu wit kering molek dah. Jangan tak kering, apabila tak kering takut makan tu tak sedap dah. Lepas tu kita buh dah pakcik ataupun dah tuma perlu dia sikit dia. Lalu ada dalam bawang moleknya dah bawang dah. Ni kita tak ada, kita bakar bari hak ada dah. Itu goreng we atau gelomok dan tuma tu masak molek lu dah. We sampai telur tu kering saat ni dah. Ni dekat-dekat dah ni. Apa pia dok tekan like, tekan tiktok we kita lagi cuba tekan we kita sikit dah. Agak tu boleh dah ke kita perlu dah tuma masuk sikit dah ataupun dah bawang dah. Goreng dia sikit jangan dia masak sangat dah. Lepas tu kita boleh rakit buh pinggir dah. Menu kita buat sosok kita royak baik lain sungguh dah dia. Takut demo hok nak terang boleh kita terang dah. Menu udah cicak buh telur kita. Sudah dah taruh ni yo. Kalau pihak terawak boleh terawak tengok dah. Kalau tak faham mana boleh komen tanya bawah dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, tekan share kita tak dah.